Okey, biasa kita dengar, betulkah ais boleh membuncitkan? Biasa dah kita dengar dari dulu, orang kata jangan minum air ais, tak bagus, nanti badan naik gemuk. Jangan minum air ais, nanti tak bagus untuk kesihatan. Okey, tapi hari ni kita nak fokus kepada betul atau tidak ais tu boleh membuncitkan. Jawapannya, tidak sama sekali. Ais yang seperti yang kita tahu adalah terbuat daripada air lah. Air yang disejukkan akan menjadi ais. Tetapi kandungannya tetap sama, iaitu air. Yang mana kalorinya tetap sama, kosong. So sebanyak mana ais anda makan atau anda minum ais ni, anda takkan jadi buncit yang permanent. Buncitnya hanya seketika yang mana air itu semua akan dibuang melalui air kencing. Dan yang poin kedua, kenapa ais tidak membuncitkan ialah apabila kita mengambil sesuatu yang sejuk, badan kita akan cuba untuk mengekalkan suhu badan yang optimum, iaitu 30 darjah Celsius. So sekiranya kita mengambil sesuatu yang sejuk, badan kita akan meningkatkan kembali metabolisme untuk mengekalkan suhu kepada 37. Maka dengan itu, banyak kajian dah menunjukkan sekiranya kita minum air sejuk lebih bagus berbanding air suam. Sebab apabila kita minum air sejuk, badan kita akan berusaha kuat untuk kembalikan suhu badan kepada suhu yang normal. So untuk mengembalikan suhu yang normal ini, badan kena bekerja keras, bekerja lebih. Metabolisme akan naik tinggi secara tak langsung. Bila anda minum air sejuk, akan membantu anda untuk mengurangkan berat badan anda. So kepada anda di luar sana yang sangat takutkan ais, anda tak perlu takut lagi. Pelbagai kajian dah terbukti, ais tidak akan membuncitkan atau menggemukkan.